Edaran juadah berbuka puasa yang kita laksanakan di bangunan Darul Ihsan ini telah berlangsung dah hampir 8 tahun. Dan ini merupakan program tradisi kami di bangunan Darul Ihsan dan juga merupakan sebahagian daripada program Ihya Ramadan yang Yayasan MBR laksanakan setiap tahun. Dan hari ini kita edarkan lebih 600 juadah berbuka puasa kepada kaki tangan yang bekerja di bangunan ini dan juga kepada para pengunjung yang datang lulusan di bangunan ini. Sebelum ini, 2-3 tahun sebelum ini kita pernah buat edaran di bangunan-bangunan kerajaan yang lain termasuk di universiti ataupun politeknik. Dan saya tengah berfikir sama ada kita mampu untuk teruskan pada tahun depan kerana apabila program di luar ni memerlukan tenaga dan juga masa yang tertentu. Mungkin kita boleh laksana pada tahun depan dan kemungkinan besar juadah hari ini akan turut sama dapat kita kongsi bersama dengan lebih ramai rakyat ataupun pekerja di negeri Selangor ini dan tidak hanya terhad di bangunan ini sahaja. Dalam program-program di dalam inisiatif Ihya Ramadan pada tahun ini kita ada pelbagai program sumbangan. Umpamanya kita ada sumbangan kepada golongan asnaf di Gombak, kita ada program sumbangan kepada masjid dan surau di seluruh negeri Selangor. Kita ada sumbangan penghayatan, program-program penghayatan Ihya Ramadan yang dipohon oleh pelbagai NGO. Dan juga kita ada program edaran juadah berbuka, termasuk juga bersama program bersama anak-anak yatim. Jadi inilah keterangkuman program ini memang kita sentiasa teruskan dengan peruntukan sebanyak 4 juta ringgit yang kita laksanakan setiap tahun di pelbagai tempat, pelbagai lokaliti di negeri Selangor.